perkenalkanlah library kita kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji serta kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Taala. Akhirnya pada petang ini kita dapat bersua kembali dalam sesi program Bicara Alam Melayu at FB Live Padma siri ke-17. Jadi saya ingin mengucapkan kepada para pelayar media-media sosial, para pelayar Facebook, selamat mengikuti program Bicara Alam Melayu at FB Live Padma siri ke-17 yang mana ianya boleh dilayari dengan menerusi akses kepada Facebook Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu. Baiklah, sidang penonton sekalian, peranan perpustakaan itu sendiri sudah sampai masanya untuk beralih kepada tidak hanya menunggu pelanggan datang ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan, untuk membuat rujukan ataupun untuk membuat tugasan, assignment, tetapi sebaliknya dah sampai masanya perpustakaan beralih arah ataupun menambah satu lagi peranan, iaitu menjadi platform dan juga wahana saluran untuk berkongsi ilmu dan maklumat, yang mana kita membongkarkan segala ilmu, segala maklumat yang terkandung dalam simpanan koleksi perpustakaan itu sendiri. Ya, maknanya tidak lagi menunggu pelanggan datang ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan. Sebaliknya, kita juga sebagai perantara, sebagai medium untuk menghebahkan kepada masyarakat, kepada pencinta-pencinta ilmu, kepada para pelajar tentang apa yang maklumat yang ada dalam simpanan koleksi kita. Baiklah, untuk siri ke-17 kali ini, alhamdulillah kita tampilkan seorang lagi fellow Institut Alam dan Tamadun Melayu, iaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli, fellow penyelidik kanan, yang mana beliau pakar dalam bidang arkeologi dan sejarah awal, sains arkeologi dan persekitaran, serta warisan dan budaya alam Melayu. Jadi bagi pihak Jawatankuasa Bicara Alam Melayu at FB Live Padma, kami ingin menzahirkan rasa amat berbesar hati kepada Dr. Zul atas kesudian untuk berkongsi ilmu dan maklumat berkaitan dengan bidang arkeologi dan lebih-lebih lagi berbicara tentang hasil penemuan yang berharga di Lembah Nenggiri. Ya. Dalam pada itu juga, kami juga ingin menzahirkan penghargaan kepada pasukan teknikal dari Pusat Teknologi Maklumat UKM diketuai Saudara Nurul Hazril Hali dan pasukannya dalam memastikan bicara ini dapat dilangsungkan agar dapat disertai oleh para pelajar dan juga para pencinta ilmu, ya, untuk mengetahui tentang keberadaan khazanah negara yang amat berharga ini. Baiklah, sidang penonton sekalian, topik yang bakal kita bicarakan pada petang ini adalah berjudul Lembah Nenggiri, Pelestarian Warisan melalui Penyelidikan dan Ekskavasi Arkeologi. Baiklah, antara persoalan-persoalan yang tercetus daripada pernyataan judul ini antaranya adalah seperti apakah yang dimaksudkan dengan frasa pelestarian warisan dalam konteks arkeologi, ataupun mungkin juga persoalan yang timbul, bagaimana Lembah Nenggiri itu dikenal pasti memiliki keberadaan artifak-artifak yang berharga di dasar perut buminya, ataupun mungkin apakah rentetan yang membawa kepada pelbagai penemuan tersebut, ya, bagaimana lokasi Lembah Nenggiri itu dikenal pasti memiliki khazanah-khazanah berkenaan. Baiklah, para penonton sekalian, jadi mungkin Dr. Zul boleh mengupas intipati persoalan tersebut di dalam penjelasan beliau nanti, dan untuk pengetahuan sidang pelayar Facebook sekalian, tanpa kita melengahkan lagi, sidang bicara menyerahkan sesi ini kepada Dr. Zul untuk memulakan pembentangan beliau. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada Cik Muhaimin. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Padma kerana sudi menjemput saya untuk sesi bicara Padma pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera.
Dan seperti mana yang telah utarakan oleh Cik Min tadi, berkenaan dengan tajuk kita pagi ini, walaupun slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan bercakap dalam bahasa Melayu lah. Berkenaan dengan kajian kes kita, iaitu di Lembah Ninggiri, yang mana pihak UKM yang diketuai pada masa itu oleh UKMP ataupun UKM Park Perunding, yang mana saya sebagai salah satu ketua perunding ataupun ketua penyelidik telah menjalankan kerja-kerja ekskavasi penyelamat lah di kawasan Lembah Ninggiri. Dan tujuan ekskavasi penyelamat tu dijalankan adalah kerana adanya projek pembinaan empangan empangan Ninggiri di kawasan tersebut. Maknanya fungsi utama kita pada masa itu adalah untuk menyelamatkan segala artifacts dan juga ecofacts di kawasan-kawasan yang terkesan dengan pembinaan empangan itu tadi. Yang terkesan tu maksudnya Cik Min, tapak tu akan masa ke depan dia akan tenggelam, ataupun ada juga tapak-tapak yang tak tenggelam tetapi dia berdekatan sangat dengan dam. Maknanya kita ditugaskan untuk menjalankan ekskavasi penyelamat dengan tujuan jugalah ekskavasi penyelamat ini dengan tujuan untuk melestarikan segala jumpaan yang berkaitan dengan ekologi di tapak tersebut lah. Okey, kita tengoklah dekat slide ni. Okey, ini adalah diorama empangan Ninggiri yang akan siap tidak lama lagi. Dijangka akan beroperasi pada tahun 2027. Tak lama sih. Tak lama lagi lah. Dan kita punya kerja-kerja ekskavasi penyelamat tu telah berjaya kita selesaikan pada tahun lepas. Yang mana kerja-kerja kita tu mengambil masa dalam 1 tahun 6 bulan kita dapat berjaya menyelesaikan kerja-kerja kita lah. Ini adalah diorama dia, empangan Ninggiri nanti. Yang mana fungsi empangan Ninggiri ni selain daripada untuk menjana tenaga elektrik bagi grid-grid Malaysia, ia juga bertujuan untuk mitigasi seperti banjir dan juga membekalkan mitigasi banjir lah. Maknanya sebagai tebatan banjir. Bukan dia adalah salah satu projek untuk mengelak banjir di kawasan hilir Kelantan. Hilir Negeri Kelantan lah. Terutamanya kawasan di Kota Baru lah. Yang berlaku sepanjang tahun pada bulan monsun lah. Bulan 11, bulan 12, kadang sampai bulan 1 banjir dekat kawasan hilir Kelantan tu kan, Kota Baru tu. So ini adalah salah satu tujuan lah pembinaan projek empangan ni lah, selain daripada untuk menjana elektrik tu tadi, dan juga untuk membekalkan bekalan air bersih lah, walaupun itu bukan tujuan utamanya. Disebabkan mungkin bekalan air itu tidak berapa sesuai lah untuk dijadikan sebagai sumber bekalan air bersih untuk masyarakat di kawasan Hulu Kelantan, terutamanya di Gumusang tu. Tapi adalah juga fungsinya sebagai untuk membekalkan bekalan air bersih itu tadilah. So dalam konteks ekskavasi penyelamat ni, dia sebenarnya bermula apabila TNB Genco, pihak TNB mencadangkan untuk membina empangan tu. So salah satu cara macam mana pelestarian warisan itu kita jalankan adalah melalui kajian-kajian. Selain daripada kajian EIA untuk pembinaan empangan ini, kita juga perlu menjalankan Heritage Impact Assessment ataupun HIA untuk kita mengenal pasti dan juga untuk kita protect kawasan-kawasan arkeologi yang terkesan akibat daripada pembangunan tersebutlah. So ini adalah berdasarkan kepada Akta 645 lah, Akta Warisan atau
Akta Warisan 2005, yang mana pihak Jabatan Warisan Negara yang memegang akta ni adalah Jabatan Warisan Negara, Min. So apa-apa projek pembangunan yang kita pasti, ataupun kita sebelum projek pembangunan tu kita kena pasti dulu ada tak tapak-tapak warisan yang telah didaftar di bawah daftar warisan ataupun daftar warisan kebangsaan tu di kawasan tersebut, ataupun adakah kawasan tersebut mempunyai potensi tapak-tapak warisan yang mempunyai mempunyai kepentingan dari segi sejarahnya, dari segi budayanya kepada kawasan tersebut. Sebelum projek pembangunan tu dijalankan, maknanya pihak developer tu perlu menjalankan kajian heritage impact assessment dulu. Dan sebelum kajian heritage impact assessment ni, pihak developer perlu juga menjalankan kajian EIA tu, environmental impact assessment. So sekarang ni dalam kajian EIA ada juga komponen-komponen yang berkaitan dengan heritage, dengan warisan dalam laporan EIA tu kan. So selepas saja laporan EIA dihasilkan, maknanya developer perlu mendapatkan konsen daripada Jabatan Warisan Negara disebabkan kawasan tersebut mempunyai tapak-tapak yang ada kaitan dengan kita punya warisan ataupun telah didaftarkan di bawah daftar warisan ataupun daftar warisan kebangsaan tu. Pihak developer perlu menjalankan kajian heritage impact assessment ni untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak Jabatan Warisan Negara sama ada projek itu boleh diteruskan ataupun tidak. That's why, dan kajian heritage impact assessment ni telah dijalankan oleh pihak kita lah, UKM Bakarunding, dan dilantik oleh pihak TAB, yang mana kita telah mengenal pastilah beberapa tapak yang terkesan daripada projek itu, dan kita nyatakanlah apa benda dia punya mitigasi dan dia punya kesan, dan juga apa mitigasi yang boleh kita jalankan untuk mengurangkan impak kepada untuk mengurangkan impak kepada apa-apa jenis warisan yang ada di kawasan tersebut lah. Indikator dia macam mana, Doktor? Macam mana kita mengetahui lokasi tu memang ada? Satunya kita rujuk dalam aspek pembangunan ni, paling senang adalah kita rujuk daftar-daftar warisan yang ada di Jabatan Warisan Kebangsaan. Kemudian dari segi kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh penyelidik terdahulu di kawasan tersebut. So kalau tak ada kajian pun, mungkin kalau developer peka, mungkin di kawasan tersebut mempunyai tapak-tapak ataupun bangunan-bangunan yang ada kaitan dengan warisan, mereka juga kadang-kadang merujuk kepada Jabatan Warisan Negara macam mana proses yang perlu mereka lakukan untuk supaya projek itu berjalan dengan lancar ataupun tidak mempunyai kesan yang teruklah kepada warisan yang kita ada ni kan. Okey. Tapi agak sayang juga, Doktor, ya? Sebab tadi kita nampak macam ada lukisan-lukisan. Ni lukisan ni lah. Ya. Lukisan guru mana tadi gambar halaman yang terawal. Okey. Ini pun ni. Jadi kalau dah tenggelam memang tak ada lah. Tak ada lah. Ini lukisan-lukisan gua yang dihasilkan oleh masyarakat orang asli yang ada dekat Hulu Kelantan lah. So gua-gua ni pernah diduduki oleh masyarakat orang asli lah, menggunakan gua-gua tersebut sebagai tempat persinggahan ataupun tempat tinggal mereka lah, pada masa dahulu. So kalau lukisan-lukisan gua ni kalau dilukis menggunakan arang ni selalu kita anggap sebagai hasil daripada masyarakat orang asli. Sebelum mereka ditempatkan di satu kawasan yang khusus. Mereka dulu pun selalu berayau juga ke situ. Jadi bukanlah maksudnya itu hasil kaligrafi ataupun tulisan tangan masyarakat prasejarah tu, bukanlah. Selalunya kalau prasejarah tu dia berwarna merah. Dia dilukis menggunakan mineral yang kita panggil hematite. Kalau pada arang ni selalunya, dan bila kita tengok kesan arang tu pun agak tak lama sangat kan. Maksudnya peredaran zaman dia kan ada mesolitik lah, paleolitik apa semua kan. Masyarakat orang asli tu adalah kelangsungan daripada masyarakat prasejarah tu sendiri kan. So kelangsungan tu keberadaan mereka tu adalah
daripada kelangsungan daripada masyarakat prasejarah itu sendirilah. Sebelum mereka ditempatkan oleh kerajaan di kawasan-kawasan tertentu. So ni adalah beberapa lokasi gua yang telah kita jalankan ekskavasi penyelamat. Antaranya adalah yang dekat gambar ni gua Lubang Kelawar dan juga gua Peraling. Kebanyakannya gua Batu Kapur doktor? Memang kalau gua tu memang terletak pada bukit ataupun gunung Batu Kapur. Proses pembentukan gua tu selalunya di kawasan situlah. Di kawasan bukit Batu Kapur ataupun gunung Batu Kapur. Selalu gua kat kawasan tu. Dan itu adalah Gunung Kimiri yang terletak di Hulu Kelantan. Yang ni, yang mana dam tu dibina berdekatan dengan Gunung Kimiri itulah. Okey, tujuan dan juga skop untuk kita menjalankan impact assessment ni adalah ada beberapa perkara lah yang kita lihat. Antaranya adalah kita mengenal pasti tapak-tapak yang ada yang akan terkesan akibat daripada pembangunan tersebut, dan kita berikanlah kita provide dan juga kita defend lah dia punya evidence kalau ada tapak-tapak yang terkesan. Dan kita juga tujuan kita menjalankan impact assessment adalah untuk kita memberi panduan kepada developer macam mana strategi dan juga opportunity untuk kita menjalankan kerja-kerja mitigasi jika ada impact terhadap tapak-tapak yang telah kita kenal pasti itulah, terutamanya tapak warisan. Dan juga kita mesti consider peluang-peluang yang positif untuk kita menjalankan untuk kita meningkatkan supaya aset tu boleh, adakah aset tu boleh kita pelihara ataupun artifak daripada tapak tersebut kita boleh selamatkan dan juga kita simpan untuk pelestarian dan juga untuk tatapan masyarakat di masa akan datang lah. Dan tujuan Heritage Impact Assessment juga adalah untuk support the local plan lah. Selalunya polisi-polisi ataupun polisi-polisi yang berkaitan dengan kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan persekutuan ataupun di pihak kerajaan negeri sendirilah. Okey, sebelum kita pergi ke ekskavasi ni, kita pergi ke teknikal sikit lah supaya mungkin yang melihat kita punya Facebook ni mungkin daripada kalangan pelajar yang mereka belajar kan. So ini adalah aspek-aspek teknikal yang kita tunjukkan. So antara kriteria yang kita bangunkan untuk kita membuat assessment terutamanya dengan yang berkaitan dengan heritage asset ni adalah kriteria seperti yang tertera pada slide ni lah. Kita bahagikan kepada high, moderate, low dan juga negligible. Yang mana kalau high tu tapak-tapak yang telah didaftarkan sebagai tapak warisan dunia contohnya. Yang high tu contohnya dekat Lenggong yang telah didaftarkan sebagai tapak warisan dunia. Dan juga tapak yang telah didaftarkan di bawah daftar warisan kebangsaan. Itu adalah kita kata sebagai high lah. Kemudian yang moderate tu yang grade 2, mungkin bangunan ataupun conservation area, ataupun taman-taman yang berkaitan dengan sejarah dan juga kebudayaan masyarakat pada masa lalu dan juga tapak-tapak arkeologi lah. Penentuan ni doktor, apakah ditetapkan oleh UNESCO? Kita rujuk juga UNESCO. Maknanya bila kita bangunkan kita punya model tu, kita perlu lihat dalam konteks apa yang UNESCO nak jugalah. Dan juga apa yang telah dibuat oleh negara-negara lain dalam mereka menjalankan kerja-kerja konservasi ataupun kerja-kerja ekskavasi menyelamat tapak warisan di negara-negara luar lah, terutamanya di Jepun ataupun di negara-negara barat. Kita juga rujuklah dia orang punya model, dan kita bangunkanlah model ni berdasarkan kepada apa yang sudah ada lah. Kemudian low dan juga yang tidak berkaitan lah. Ini adalah kriteria dia.
Dan kriteria ni boleh kita boleh enhance ataupun kita boleh buat penambah baik daripada masa ke semasa lah, berdasarkan pada input yang kita terima lah, dan juga data yang kita terima, kita boleh bangunkan lah, kita boleh tambah dan sebagainya. Dia tak fix macam ni lah. Tak boleh jalan. Okey, ni dia punya kaedah untuk kita menjalankan assessment tu. Ada 7 komponen yang kita dah bahagikan. Antaranya adalah identify relevant heritage asset for maps, local knowledge and in-house informant. Identify significant of heritage asset, potential impacts, decide sama ada impact is justified or capable of mitigation, sama ada tapak yang terkesan tu boleh tak kita jalankan mitigasi terhadap kawasan tersebut. Dan juga kita kenal pasti peluang-peluang daripada peluang-peluang yang boleh kita dapat daripada projek tersebut lah, daripada pembangunan tersebut. Contohnya peluang untuk kita jalankan pelestarian kepada tapak tu, ataupun peluang untuk kita pamerkan artifak-artifak yang kita jumpa tu di galeri yang kita akan bina. Contohnya kita bina galeri baru, projek yang besar, kita cadangkan pembinaan galeri, maknanya artifak-artifak tersebut boleh dipamerkan di dalam galeri supaya dapatan tu boleh ditengok ataupun dilihat oleh masyarakat lah. Dan juga kita identify, kita kenal pasti adakah kerja-kerja lain yang perlu dilakukan oleh government agency ataupun state government or developer lah, berdasarkan kepada kita punya kita punya assessment di lapangan tu. Dan juga kita juga perlu consider dan make changes to the proposed project to reflect SIA lah. Kalau itu yang terakhir lah. Contohnya kalau projek tu boleh kalau macam tidak boleh dijalankan, macam mana kita nak bagi satu cadangan mitigasi yang reasonable kepada developer supaya projek tu boleh diteruskan tanpa ada, tapi kesan yang paling minimum lah terhadap tapak ataupun bangunan-bangunan yang terkesan tu. Tak boleh dah. Dia tak ada bateri. Dia dah tak ada bateri. Itulah saya kata. Okey, ini adalah kawasan-kawasan ataupun tapak-tapak yang terkesan daripada pembinaan empangan negeri tu lah. So kita dah daripada sebenarnya di Gua Musang tu ada lebih kurang 80 buah gua di kawasan daerah Gua Musang tu. Dan banyak lagi gua-gua yang kita tak explore di Gua Musang untuk kajian, especially kajian prasejarah. Tapi yang 12 gua ni adalah gua yang terkesan daripada projek pembinaan empangan tu tadilah. 12 gua ni, dan antara gua yang terpenting adalah Gua Cha lah. Gua Cha ni adalah salah satu gua yang penting di Gua Musang tu, sebab kajian yang telah dilakukan di Gua Cha ni telah berlaku sejak 1930-an lagi, yang dimulai oleh ahli ekologi daripada British lah, British Ecology yang telah menjalankan kajian di Gua Cha. Maknanya kajian terdahulu mana banyak masa zaman penjajahan British lah kiranya. Yes. That's why yang kawasan Lembah Negeri ini penting dalam konteks ekologi Malaysia. Sebab Gua Cha ni adalah salah satu tapak yang telah menemukan lebih daripada 50 buah rangka masyarakat prasejarah lah. Daripada zaman Hobbinian ke Neolitik. Tu 50 hingga 60 buah rangka. Masa proses ekskavasi yang terbaru yang masa Dr. Zul buat dulu tu, itu baru jumpa satu rangka. Satu rangka tu dekat Gua Keledong Kecil. Sebenarnya kita jumpa 14 buah rangka semasa kita buat kajian tu, ataupun kita buat ekskavasi penyelaman tu.
Yang satu tu adalah di Gua Keledong Kecil. Kalau dekat Gua Cha ni kita berjaya jumpa lagi 6 buah rangka. 6 buah rangka di Memang Gua Gua Cha. Cha tu dijadikan sebagai tempat untuk mengkebumikan mengkebumikan mayat masyarakat bersejarah lah. Sejak 10,000 tahun yang lalu lah, berdasarkan kepada pentarihan kita. Maknanya Gua Cha ni telah digunakan sebagai tempat untuk pengumian mayat tu ataupun burial site tu sejak 10,000 tahun yang lalu lah, berdasarkan kepada data pentarihan yang kita dapat di Gua Cha. Tapi kalau di Gua Keledong Kecil tu, yang satu rangka yang menjadi menjadi tajuk berita pada satu kita dulu kan. Itu antara 14,000 hingga 16,000 tahun yang lalu lah. So kalau di dalam konteks Lembah Ninggiri ni, arkeologi di Lembah Ninggiri ni, masyarakat prasejarah yang telah mendiami ataupun telah tinggal di Lembah Ninggiri ni berlaku sejak 16,000 tahun yang lalu. Itu data yang terkini yang kita dapat lah. Kebanyakan lokasi arkeologi ni, Doktor, memang melibatkan gua saja, ya? Tak ada melibatkan tanah datar, tanah tebing-tebing sungai. Open site tak ada. Walaupun ada beberapa tapak open site yang ada associated dengan Neolithic punya culture, tetapi tapak tu dia luar daripada kawasan yang terkesan akibat daripada pembangunan tu. So kita tak adalah buat excavation kat situ. Selain daripada tapak di gua, ada juga tapak terbuka yang ada di Lembah Ninggiri tu. Selalu tapak terbuka ni selalunya kita kaitkan dengan masyarakat Neolithic yang telah menjalankan aktiviti pertanian dan sudah mula hidup menetap lah. Dia dah buat rumah di kawasan terbuka. Kalau masyarakat sebelum tu selalunya dia akan sentiasa bergerak, dan kawasan yang paling sesuai ditinggal adalah di dalam gua lah. Itu yang sebelum Neolithic tu lah. Sama ada Hovinian ataupun yang kita sama ada Hovinian ataupun Epipaleolithic tu lah. Okey, ni adalah apa benda mitigasi yang telah kita jalankan supaya tapak-tapak yang kita kenal pasti tu boleh kita jalankan kerja-kerja untuk pemeliharaan ataupun kerja-kerja pelestarian je lah. Okey, antara yang kita cadangkan seterusnya. So antara yang kita cadangkan adalah ekskavasi menyelamat perlu dijalankan di kawasan tersebut lah. So ini adalah impact assessment dan juga mitigation measures yang kita telah cadangkan kepada Jabatan Warisan Negara, apa yang perlu dibuat lah. So benda-benda ni perlu dilaporkan, dibuat satu laporan yang lengkap, kemudian dihantar kepada Jabatan Warisan Negara. Adakah langkah-langkah mitigasi kita ni sesuai dan adakah Jabatan Warisan Negara setuju dengan plan-plan mitigasi yang telah kita propose. So antara yang kita propose adalah menjalankan ekskavasi menyelamat tu tadilah. Supaya semua artifak dan juga ecofact yang berkaitan dengan masyarakat prasejarah tu boleh kita selamatkan. Maknanya kita buat total excavation lah. Semua deposit yang ada tinggalan ekologi tu, maknanya tanah-tanah yang ada deposit arkeologi tu kita perlu buat excavation dan kita selamatkan. Maknanya tak ada lagi apa-apa yang tinggal di tapak. Namanya fully excavation. Kalau kita buat kajian berdasarkan grant, selalunya kita buka 1-2 petak je. Tapi bila buat excavation ni kita kena totally expose the soil punya deposit yang ada tinggalan arkeologi tu tadi. Dia berbeza dengan apa yang bila kita buat kajian kan. Okey. Seterusnya, kemudian ada impact kepada kawasan yang tidak tenggelam, low. Tapi walaupun low, dia punya kesan ni, dia masih ada kesannya sebab kawasan-kawasan ni kemungkinan akan tenggelam atau tidak tu kita tidak pasti 100%. Macam mana akan berlaku, so kita buat jugalah kerja-kerja ekskavasi menyelamat di kawasan tersebut. Kedudukannya mungkin agak tinggi. Dia tinggi sikit. Gua Pedang, Gua Kembiri ni, Gua Pelaling ni dia tinggi.
Kalau dia punya elevation tu dia dah melepasi tahap paras air empangan tu. Tapi kita tak tahu, mungkin musim tertentu yang dia tenggelam, ataupun yang macam contoh Gua Kimiri tu dia dekat sangat dengan dam tu. So kita kena selamatkan juga, sebab orang dah tak boleh akses dah kat Gua Kimiri tu sebab bahaya kan. That's why yang kita buat kerja-kerja menyelamat juga di kawasan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah Sungai Ninggiri. Dulu masa 20 tahun dulu sungai ni jernih, sekarang dah jadi macam tertarik Susulan daripada pembalakan menggali. Dulu memang jernih lah. Dulu sungai ni dulu banyak ikan kelah. Ikan kelah, ikan tapah macam-macam lah. Seterusnya. Okey, ini adalah tapak-tapak yang terkesan. Kedudukan tapak yang terkesan daripada projek. Yang kita kenal pasti 13 lah. Sebenarnya ada 14. Satu yang agak luas jugalah saiz empangan tu bila dah siap yes. Jauh jugalah dia pergi. Luas juga ni lokasi. Okey, seterusnya. Ini peta yang mana air tu naik yang biru tu tempat yang mana air tu naik. Dan ada kawasan-kawasan. Maknanya kawasan yang akan tenggelam adalah kawasan yang ada di persekitaran tu lah. Yes, warna biru. So empangan tu yang belah situ kan. Empangan tu air tu sangat naik lah sampai ke muara sungai Betis dan juga sungai Beruk. Air tu naik, tapi tak tinggi lah. Sampai sana tu lebih kurang dalam 3 kaki naik. Tapi yang sebelah sini lah, dekat dengan dam tu dalam lah, 130 meter macam tu. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kerja-kerja ekskavasi penyelamat yang kita jalankan. So apa yang menarik dan juga apa yang membanggakan kita adalah kerja-kerja ni kita jalankan bersama-sama dengan penduduk kampung. Yang mana kita melatih anak-anak Gua Musang lah, budak-budak muda Gua Musang macam mana proses atau macam mana kerja-kerja arkeologi ataupun ekskavasi dijalankan. Dan juga dijalankan bersama-sama dengan kita punya pelajar dan juga GRA lah, yang mana yang dah berpengalaman, yang mana dah habis master dalam arkeologi tu, kita panggil balik untuk terlibat dalam ekskavasi ni lah. Dan keterlibatan masyarakat setempat dalam projek ni adalah seramai 20 orang. Ramai juga yang kita train. Lebih kurang 20 orang lah. In off lah. Dan saya rasa mereka banyak juga mendapat ilmu, dan kita banyak juga berterima kasih lah kepada penduduk kampung yang akhirnya menjadi mahir dan juga dia orang mahir, dan juga tanpa dia orang ni ekskavasi ni tidak dapat dijalankan dalam masa yang ditetapkan. Dan mungkin satu lagi kelebihan ni mungkin sebab mereka tahu lokasi. Yes, mereka tahu lokasi. Mereka tahu lokasi. Satu lagi mereka biasa dengan keadaan hutan. So bila ada mereka ni dengan beberapa penduduk kampung yang lebih senior ataupun yang lebih berumur tu, so keselamatan kita tu lebih terjamin lah. Dengan dia orang pun kedarat kuat kan berbanding dengan kita punya student kan. Dengan kita pun kan. So penglibatan orang kampung dalam kerja-kerja ekskavasi di sana memang di Hulu Kelantan ni memang penting. Daripada tu doktor, apakah melibatkan bila disebut masyarakat kampung tu, apakah melibatkan masyarakat Melayu ataupun ada juga masyarakat orang asal? Ada juga pekerja kita yang terdiri daripada masyarakat orang asli. Kita ambil. Tapi tak ramai lah. Sebab orang asli ni kadang dia tak berapa ngam dengan orang Melayu ni kalau dah duduk sama-sama dah gaduh kan. Tapi ada jugalah 2 orang yang kita ambil untuk membantu kita dalam kerja-kerja memasak, kerja-kerja angkat barang, bantuan memasak. Tapi orang asli yang dah Melayu sikit lah. Inilah contoh-contoh kerja-kerja di lapangan lah yang kita jalankan. Menarik. Okey, seterusnya. Ini
Ini juga adalah proses pendaftaran artifak yang kita jalankan di tapak. So kerja-kerja ekskavasi arkeologi di Lembah Ninggiri ni, ada ketikanya kita memang betul-betul buat base camp di dalam hutan. Kita tak duduk di luar. Memang kita buat base camp, tempat masak, tempat tidur, tempat kita buat analisis artifak, pembesaran artifak. Semua kita buat berdekatan dengan tapak dengan gua. Kita duduk dalam gua dan ada tempat yang tak ada line. Ini nampaknya ada laptop, maknanya guna generator tu ya? Memang kita sedia genset. Generator semua cukup lah untuk bekalkan tenaga elektrik semua kan. Dan dekat Lembah Ninggiri tu pun, dekat kawasan tu pun kita ada office, kita ada juga galeri yang kita pamerkan artifak-artifak yang kita dapat lah semasa excavation di Kelantan itu. So kalau tak ada, selalunya budak-budak ni selalunya di lapangan lah, dan ada musim yang tak ada excavation tu, ada kita punya team yang duduk dekat kita punya office lah. Ini adalah contoh-contoh artifak yang kita jumpa lah di kawasan di tapak prasejarah tu. Kebanyakan kalau artifak-artifak yang berkaitan dengan tapak prasejarah ni selalunya adalah ala-ala batu. Ini adalah contoh sepihan tebikar tanah. Selain tu adalah sisa-sisa makanan yang kita jumpa dan juga rangka manusia tu sendirilah. So dalam konteks kajian arkeologi prasejarah ni, benda yang selalunya yang kita seronok bila kita buat kajian tu, benda yang seronok kita jumpa tu adalah rangka manusia tu sendirilah. Sebab banyak benda yang kita boleh dapat daripada rangka tu sendiri. Tapi sebenarnya dari segi kalau dilihat dari segi struktur anatomi ataupun ialah struktur rangka tu sendiri, pada secara kasarnya memang tak ada nampak perbezaan ya. Tak ada, sama je dengan kita. Cuma masyarakat dulu dia mungkin diet dia kan, dia tak adalah setinggi kita. Dia rendah sikit lah. Ini adalah significant find ataupun jumpaan-jumpaan lah. Kita semasa kita menjalankan ekskavasi menyelamat tu, kita telah berjaya mengumpul lebih kurang 70,000 artifacts. 71,000 artifacts, yang mana tapi kebanyakan majoriti artifacts tersebut bukan artifacts sebenarnya, discovery of 71,000 artifacts and ecofacts. Ecofacts ni adalah sisa-sisa makanan. Contohnya siput sedut. Siput sedut tu banyak yang dia jumpa. Tulang-tulang binatang. Itu yang jadi banyak sampai 70,000 tu. Kalau alat batu saja yang kita jumpa lebih banyak juga, 20,000. 20,000 kalau penemuan siput tu sendiri, jadi apakah betul memang 10,000 tahun yang dulu tu berlaku pergerakan? Tak, siput sungai. Siput air tawar. Siput sedut air tawar. Sampai sekarang ada dekat Ulu Kelantan tu. Dia berbeza dengan siput yang dekat Bendang tu. Siput apa? Siput sedut yang dekat Bendang dia panggil apa? Siput kondang. Siput kondang. Siput apa kita panggil? So dekat sungai ada juga siput yang dia makan. Memang orang dulu pun siput tu memang daripada dulu dah dibuat gulai dah. Dah dimakan oleh masyarakat prasejarah. Dan kita masa nak makan siput tu, kita potong dia punya bahagian belakang tu kan, buntut tu kan. Sama juga orang prasejarah pun proses yang sama juga dia buat. 70,000 artifak ni doktor, ini merujuk kepada serpihan ke? Kebanyakannya serpihan lah. Tapi kalau alat batu tu dia memang yang solid lah. Memang alat dia betul, dia bukan serpihan. Yang serpihan tu adalah contohnya potri, tapi ada juga tebikar tanah, tapi ada juga tebikar tanah yang kita jumpa yang lengkap. So kita juga jumpa buat pertama kalinya di Malaysia kita jumpa rangka manusia yang lengkap, dan usianya yang paling lama lah. Ada 14,000 hingga 16,000 tahun yang lalu, di Gua Keledong kecil. Seterusnya. Ini adalah contoh
rangka-rangka manusia prasejarah yang kita jumpa di tapak. Yang mana kalau kita lihat cara pembunyiannya, mengiring. Yang mengiring. Yang mengiring ni selalunya perempuan. Kalau yang menghadap ke atas tu, badannya tu selalunya lelaki. Itu kita dapat kenal pasti berdasarkan kepada kajian kita di Hulu Kelantan. So pattern dia macam tu. Kalau perempuan tu selalunya dia mengiring. Yang lelaki selalunya dia menghadap ke atas, tapi tangan dia selalunya dia tutup dia punya kemaluan tu. Kalau yang tiga ni adalah kalau tiga yang mengiring dan juga yang kita panggil sebagai pengebunyian melengkung. Selalunya kalau yang mengiring ni dalam keadaan macam baby dalam perut ibu mengandung lah. Yang kalau ada tembika tu adalah kubur masyarakat Neolitik. Dia dah menegak, dia dah extended. Dia dah melurus, kita panggil pembunyian melurus. Tu beza antara Neolitik punya burial dengan pra-Neolitik punya burial ataupun Hobbinian punya burial. Dia berlaku evolusi dari segi budaya di situ. Cara pembunyian pun dah berbeza. Dia punya barang-barang iringan pun dah berbeza. Dia selari perkembangan budaya itu selari dengan perkembangan teknologi jugalah. Okey, seterusnya. Okey, impact on heritage protection. Selalunya impact ni kita tengok dari macam mana kita nak memahaminya. Selalunya impact tu dia ada kaitan dengan sejarah ataupun warisan tu sendirilah. Dan perlu kita selamatkan untuk tujuan pemeliharaan dan juga untuk tujuan pelestarian untuk generasi akan datang. Dan heritage protection ni juga ataupun kerja-kerja eksplorasi ini penting untuk kita memastikan bahawa kita punya sejarah itu dapat kita simpan supaya dia dihargai ataupun dihargai ataupun appreciated by masyarakat kita dan juga untuk anak cucu kita lah. Sebenarnya apa yang kita jumpa tapak-tapak prasejarah ni adalah bukti keberadaan kita di bumi bertuah ni lah. Dalam konteks ini kita nak melihat dari segi jati diri kita. Selain daripada warisan tu, kita lihat dari segi jati diri kita sendirilah. Maknanya kita bukannya tiba-tiba berada di sini. So perjalanan dari segi sejarah tu lama. Dan dari segi evolusi, dari segi perkembangan budaya kita sendiri, selain daripada kita terdedah dengan kedatangan masyarakat daripada benua lain tu, keberadaan kita di sini pun dah berlaku lama lah. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh keratan akbar yang highlight kita punya jumpaan lah. Yang ni yang dekat Gua Keledong Kecil. Gua Keledong Kecil. Okey, seterusnya. Inilah contoh beberapa contoh yang di highlight dalam media, kita panggil media bukan media massa. Kalau dalam internet ni media sosial. Media sosial termasuklah dalam di peringkat antarabangsa pun, di peringkat Asia dan juga di USA pun ada highlightkan kita punya temuan di Hulu Kelantan itu. So itu adalah bukti bahawa kepentingan kajian prasejarah ni perlu kita lakukanlah. Kajian prasejarah ni adalah signifikan dalam konteks arkeologi dan juga dalam konteks warisan tu sendiri. Dari segi nilai tu, doktor, ada dibuat tak penilaian dari segi maksudnya persamaan, contoh sesuatu artifak yang kita jumpa tu dinilai dari segi material dia ataupun dari segi currency dia ataupun ya, kalau nak
nak dinilai dari segi wang ringgit tu ada nilai. Okey. Tapi sebenarnya tinggalan-tinggalan berkenaan dengan warisan ni dalam bahasa mudahnya dia apa? Dia kita panggil bernilai tak boleh dinilai dengan wang ringgit lah kan. Kita tak boleh nilai dengan wang ringgit. Dia Betul. ada special punya macam kita special punya value lah kan. Kita tidak boleh menilai dengan wang ringgit walaupun ada je orang jual di pasaran gelap artifak-artifak ni tapi nilai ni tak nilai ni kita anggap tak nilai ni tak value ni kita anggap macam bukan kalau dalam konteks kita sebagai seorang penggaji tu kau nilaikan benda ni macam ni je, contohnya 1,000 je kan, sebenarnya benda tu tak ternilai lah. Sebab dia bukan warisan ni kan, walaupun memanglah boleh dijual beli, tapi kalau kita kaitkan dengan warisan ni selalunya kita anggap benda tu tak ternilai lah kan. Dia punya value tu tidak boleh ditukar dengan wang ringgit lah kalau betul-betul memahami dalam konteks warisan tu lah. Kalau rangka ni memang tak ada orang jual. Tapi kadang artifak-artifak contohnya alat-alat batu ada je orang jual di pasaran gelap kan. Ada je orang nak beli. Tapi itulah kadang 500, 1,000 nilai ni macam tu je kan. Okey, ini adalah peranan developer dalam menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan pemeliharaan ataupun pemeliharaan warisan tu. Salah satunya adalah mereka perlu menjalankan kolaborasi dengan Jabatan Warisan Negara lah. Perlu konsen daripada Jabatan Warisan Negara. Dalam konteks pelestarian pun Jabatan Warisan Negara memainkan peranan yang penting lah dalam pemeliharaan ataupun pemeliharaan warisan itu sendirilah. Dan yang kedua, menjalankan kajian Heritage Impact Assessment lah. Ini perlu dilakukan oleh pihak developer lah. Dan bila nak menjalankan kajian, perlu allocate lah bajet untuk contohnya kalau kita perlu buat excavation, developer perlu allocate bajet untuk kerja-kerja ekskavasi tersebut. Bukan daripada kerajaan. Developer tu sendiri kena keluarkan bajet. Demi untuk tinggalan-tinggalan warisan ni dapat kita lestarikan. Dan apa yang developer buat, pihak TNB Genco buat di Hulu Kelantan, mereka juga bersetuju untuk membina sebuah galeri yang mana galeri tersebut akan digunakan untuk mempamerkan apa-apa jumpaan yang kita jumpa di 13 tapak tu tadi. So termasuk jugalah dengan dengan rangka tu tadilah. So dia akan dipamerkan di galeri yang mana galeri ni akan dibina di Gua Musang, di Bandar Gua Musang. Okey, itu yang apa yang diminta oleh Jabatan Warisan semasa mereka membentangkan di mesyuarat kebenaran merancang tu. So sebelum apa-apa pembangunan nak dijalankan, pihak developer ni perlu membentangkan mereka punya cadangan tu di Jabatan Warisan Negara, yang mana kita panggil meeting tersebut kebenaran merancang di bawah Seksyen 40 di bawah Seksyen 40 Akta Warisan Negara, Akta Warisan Kebangsaan, Akta 65 tu. Dia ada satu seksyen yang mana developer ni perlu membentangkan hasrat mereka, dan pihak Jabatan Warisan Negara akan melihat aspek-aspek yang berkenaan dengan tapak-tapak warisan ni, adakah kesannya tinggi ataupun rendah. Mereka akan propose lah beberapa pelan-pelan mitigasi yang perlu diikut oleh pihak developer tu tadi. Okey, seterusnya ini adalah proses dalam pelestarian tu sendirilah kan. Okey, ini adalah contoh galeri yang kita bina lah. Ini adalah contoh galeri sementara yang kita bina di Gua Musang. Pihak TNB Genco dan juga UKM Bakar Runding telah mengambil inisiatif untuk membina galeri sementara supaya apa-apa yang berkenaan dengan kerja-kerja kita yang sedang kita lakukan pada masa itu boleh masyarakat tahu dan boleh masyarakat fahami apa tujuan kita buat sebenarnya. Dan artifak-artifak yang pernah kita buat kajian sebelum ini di Hulu Kelantan, kita pamerkan di sinilah. So itu adalah contoh
tembika tanah yang lengkap yang kita jumpa lah. Mana dicantumkan semula Doktor Yes, dia dah pecah, kita cantumkan semula. Ini adalah contoh galeri yang kita buat, very simple lah, tapi dari segi tujuannya adalah untuk kita educate masyarakat setempat tentang peranan kita dalam kita nak menyelamatkan artifak tu tadi. So peranan kita dalam proses pelestarian tu tadilah, pelestarian warisan tu adalah. Dan galeri sebegini akan dibina oleh pihak TMB Genco di Gumusan nanti ya. Tapi mungkin lagi canggih lah daripada apa yang kita buat kan. Kita buat simple aja. So penglibatan komuniti setempat ataupun penglibatan masyarakat setempat ni semasa dan juga apabila empangan tu siap. So semasa pembinaan empangan tu sendiri, pihak TMB dan juga kita telah telah mengajak ataupun telah kita melibat samalah masyarakat setempat dalam kerja-kerja yang kita lakukan. Kemudian selain tu kita juga melakukan jerayawara untuk kita increase awareness, untuk kita tingkatkan awareness dan juga kepentingan warisan yang kita buat dekat situ. Itu kemudian diharapkan projek ini di masa akan datang memang daripada kajian kita yang berkaitan dengan warisan dan budaya itu sendiri dapat generate ekonomi setempat lah. Kita juga cuba untuk create semacam heritage trail kat kawasan tu. Yang mana tapak-tapak arkeologi yang tidak terkesan tu boleh kita ajak, boleh masyarakat setempat boleh ambil peluang tu untuk bangunkan satu produk, contohnya produk arkeopelancongan ke ataupun pelancongan warisan ke, kita cuba untuk create lah job seperti itulah nanti di masyarakat yang berkaitan dengan dan peluang tu sebenarnya ada. Cuma macam mana masyarakat tu boleh berdikari untuk dia angkat ataupun dia cuba untuk create job diri sendiri lah, bisnes kan. Okay. Lagi. Dah. Ini contoh-contoh gambar lah yang kita buat excavation. Tapi yang gambar yang di bawah tu itu di kawasan terbuka ke? Bukan, ini dekat kita punya campsite. Campsite. Campsite kita selalu ada sungai. Okey. Nak mandi ke, nak basuh artifak ke. Selalunya campsite kita ini dekat Gocha. Sungai Cha yang dia panggil Sungai Cha. Sungai Cha. Dia berhadapan dengan Gocha. Jadi gambar yang sebelah kanan tu, yang sebelah atas sebelah kanan itu memang dalam Gocha sendiri. Ini dekat Gocawan. Gocawan. Ini contoh kita basuh artifak. Bila kita dah dapat tu, terus kita basuh supaya kita tak biarkan benda tu lama kan. Ya. Kadang-kadang kita bukan kerja siang lah. Kadang siang malam kita kerja. Budak-budak ni kan. Yelah, duduk dalam hutan tak tahu nak buat apa kan. Ya. So selain daripada bersembang tu, kita buat kerja-kerja yang perlulah. Kita analisis ke malam-malam kan. Analisis artifak ke, contohnya lah. Menarik betul. Ini banyak gambar-gambar budak-budak kampung kan ni. So ramai kan tim kita yang terlibat tu. So projek ni memang projek besar yang dari segi kapasiti manpower ni tinggi. Sebab kita nak kejar masa kan. Selalu kita jalankan penyelidikan setahun 2 tahun. Masuk keluar dan kita pun buka petak 1-2 itu boleh lah dengan student. Tapi dengan ni memang kena budak-budak ni lah. Dia orang kuat, dia orang rajin. Selama ini pun kita kalau yang mereka yang berada di luar bidang arkeologi, selama ni beranggapan proses ekskavasi itu melibatkan mereka yang berada dalam ruang lingkup bidang arkeologi. Tapi yang ini kita melibatkan penduduk kampung. Dia satu yang agak menarik sebenarnya. Tapi kita kontrol lah. So pengarah lapangan ada, kalau tak ada pengarah lapangan ada supervisor. Supaya tak adalah dia excavate tu main hentam kromo lah. Kita dah ajar betul-betul teknik dia supaya kerosakan
kerosakan artifak tu kita minimalkan, dan proses tu kita buat dengan begitu teliti. Teknikalnya mereka patuhlah. Dan mereka pun sebenarnya cuma mereka tak boleh buat report je. Dari segi teknikal memang mereka power lah. Kita dah bagi semua ilmu kat dia. Teknikal kita suruh je buka petak, sekejap je dia buat. Kebanyakannya anak-anak masyarakat kampung yang di Hulu Kelantan. Lepasan sekolah. Yang sekolah, yang kerja kampung kita panggil. Yang kerja kampung. Menarik. Ada yang tak ada kerja. Ya, betul. Kerja. Okey. Ni kita punya base camp lah. Jadi kita duduk dalam gua. So, yang duduk dalam gua ni seronok kan. Dalam kemah ni seronok. Tapi yang tak seronoknya kadang-kadang dekat depan tu ada harimau. Kadang-kadang gajah lalu. Itu jadi kita punya kita kena berhati-hati lah. Keselamatan That's why kita selalu unggun api tu memang selalu kita pasang. Segi keselamatan. Tapi selalunya kalau berada dalam gua, dari segi keselamatan tu agak terjamin sedikit kot. Sebab kita ramai, tapi lagi satu kita kena pasang api ataupun unggun api. Elektrik tu kita pasang. Selalu genset pukul 12 kita dah tutup. Kita unggun api tu lah. Unggun api tu untuk memastikan bahawa binatang liar tu tahu kita berada di situ. Tak adalah dia datang. Kalau unggun api tu tak ada, nanti dia datang kat kemah. So itu adalah beberapa cabaran lah yang kita hadapi semasa projek ni kan. Tapi Alhamdulillah lah kita selamat lah. Berapa lama tempoh doktor? Yang dekat Gocha ni, kita duduk dekat Gocha ni 4 bulan. Lama. Tapi budak-budak on off lah, yang mana dalam seminggu cuti, contohnya Jumaat cuti, Jumaat Sabtu cuti, dia orang keluar lah. Ada 2-3 orang jaga kemah. Kita gila-gila lah keluar sebab dekat sini line ni tak ada. Ada yang tempat yang paling jauh tu dekat Gua Cawan dengan Gua Jaya tu lagi memang tak ada line langsung kat situ. Itu kena pergi melalui bot. Kita guna bot, tak boleh guna kenderaan biasa ni. Contohlah ni tempat kita orang lepak lah. Dia seronoknya time duduk dalam kemah ni, time hujan sebenarnya. Suasana ni kan. Jadi feeling gitu kan. Betul. Tapi tak semua. Bila kita ajak student kita kan, sebenarnya tak semua orang yang boleh tahan buat kerja ekologi ni. Dia orang ingat seronok lah. Dia seminggu dia seronok. Masuk 2 minggu dia dah. Ni kan pula masuk minggu kedua dia dah. Kalau yang tak kena dengan jiwa tu, dia dah nak balik dah kan. Tak kira lah lelaki ke perempuan ni. Tapi Alhamdulillah lah, student yang bersama dengan saya tu memang dia orang kental lah. Duduk dalam hutan, perempuan ramai, 7 orang. Itu memang kriteria kalau nak ambil bidang arkeologi. Yalah. Dia bidang arkeologi ni bukan kita duduk kat bandar je kan. Ada tempat-tempat memang kita boleh duduk kat bandar, homestay ke apa. Tapi prasejarah kebanyakannya kita duduk dalam hutan lah. Tapi pada saya paling best prasejarah lah. Suasana dalam hutan tu kita tak semua orang boleh dapat lah. Okay, tu je lah. So saya nak ulas sedikit. So dalam peranan arkeologi ni dalam konteks pelestarian warisan negara tu, sebenarnya penting supaya dalam konteks pembangunan negara tu, segala tapak ataupun bangunan warisan ataupun yang berkenaan dengan artifak tu boleh kita selamatkan. Kemudian apabila kita dah selamatkan, kita boleh kita pelihara dan kita pamerkan. Tujuannya adalah untuk generasi akan datang dapat menikmati ataupun dapat mengetahui kita punya tinggalan-tinggalan warisan tu, supaya mereka appreciate dan dapat membina, dapat mengekalkan jati diri dia orang tu lah. So dalam konteks Jabatan Warisan Negara tu pun, kerja-kerja yang berkaitan dengan ekskavasi menyelamat ni penting. Itu je lah tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan warisan negara tu tadi, supaya boleh dinikmati oleh masyarakat akan datang lah.
Itu adalah beberapa perkara yang penting untuk kerja-kerja pelestarian tu. And then dan sebelum kerja-kerja tu dijalankan adalah beberapa proses yang perlu kita lakukan lah. Seperti yang saya dah terangkan tadi, kerja-kerja kajian EIA, HIA, SIA perlu dilakukan. Konsen daripada Jabatan Warisan Negara. Maknanya perlu mendapatkan persetujuan daripada Jabatan Warisan Negara apabila sesuatu pembangunan tu nak dijalankan. Tak kira lah sama ada tapak tu berada di dalam hutan ataupun di bandar. Kalau di bandar, kalau ada tapak-tapak bangunan bersejarah pun, kalau ada pembangunan di situ, perlu juga ekskavasi dijalankan di kawasan tersebut, walaupun di bandar, supaya kita dapat lihat apa tinggalan-tinggalan sejarah yang berada di kawasan tersebut, yang boleh kita selamatkan ataupun yang boleh kita kekalkan. Itulah, itu adalah beberapa indikator penting lah. Itu dalam masa tempoh proses ekskavasi itu, macam contoh proses kerja pengesanan artifak, sebab artifak tu berada di dasar perut bumi. Jadi pengesanan tu apakah menggunakan peranti elektronik yang berkaitan? Kalau macam tapak terbuka tu, mereka boleh gunakan GPR. Alat geofizik, contohnya GPR, resistivity, pakai geoelektrik kajian untuk melihat anomali, ada structure ataupun ada struktur ataupun ada anomali tidak di kawasan tersebut lah. Tapi kalau dekat dengan kawasan gua ni, kita dah tahu dah. Kalau gua tu boleh tembus cahaya matahari berdekatan dengan sungai, gua tu kita panggil rock shelter ataupun batu kukup tu, memang akan menjadi tempat masyarakat prasejarah duduk. So kita tak payahlah nak buat GPR dah, kecuali contohnya kalau ekskavasi itu perlu dilakukan di kawasan bandar, di kawasan bangunan ataupun di kawasan tapak terbuka, mungkin boleh ada buat kajian GPR dulu. Ini mungkin satu soalan cukup emas, Doktor. Sepanjang tempoh ekskavasi tu, sebab memandangkan bahan-bahan ni bahan lama, pernah tak mengalami elemen-elemen mistik ataupun gangguan-gangguan mistik sewaktu proses ekskavasi berkenaan? Biasa. Memang ada tu. Memang ada. Gua dia pun memang tempat dia. Gua ni memang tempat dia. So sebagai orang Islam tu, sebelum kita masuk ke sesuatu kawasan tu, kita perlu persediaan lah dari segi pendinding diri. Kita perlu dinding kita punya pasukan, supaya entiti-entiti yang kita tak nampak ni tak mengganggu kita lah. Sebab kita memang masuk, kalau kawasan hutan tu memang tempat dia duduk. Yang gua ni pun memang tempat tinggal dia sebenarnya. Kalau siapa yang boleh nampak tu memang akan nampak. Dan memang berlaku jugalah kes yang itu bukan kajian bukan kajian yang terkini ni yang kita buat pada tahun 2002-2003 ni. Kita dah masuk ke Ulu Lantan ni 2018. Dan masa 2018 tu kita jumpa satu rangka dekat Gua Cawan. Masa tu kita belum ada pengalaman lagi pada masa tu kan. Pengalaman yang benda-benda ni mengganggu kan. Masa tu yang kita dapat gangguan tu lah. Setakat ni history tak berlaku lagi kan? InsyaAllah, Alhamdulillah tak berlaku lagi lah. Sebab kita dah pesan kepada anak-anak buah kita, jaga kelakuan, jangan buat perkara yang tak senonoh. Jangan kencing. Yang paling dimarah, kita kencing kat tempat dia. Jangan kencing dekat gua. Kemudian yang perempuan tu, kalau masa dia haid tu, jangan tinggal merata. Benda tu memang kalau kita belajar, memang jin lah kan. Memang jin tu marah. Dia tak suka. Itu pantang larang. Itu, so tahulah kalau dengan tim saya tu, budak-budak ni memang dah tahulah macam mana kita nak handle yang part yang nampak dengan part yang tak nampak.
Selain daripada macam, yelah, maksudnya kesan-kesan mistik ni seperti histeria, setakat ni belum ada lagi lah, maksudnya yang Alhamdulillah. mengikut sampai ke... Yang mengikut sampai ke rumah tu yang 2018 tu lah. Oh, ada juga Doktor ya? Sebab dia mengikut student saya yang ayah tirinya boleh berkomunikate. So dia nak bagi tahu saya. So dia ikut budak tu. Dia melalui ibu bapa dia komunikate dengan saya lah. Apa benda yang dia tak suka ni, kalau orang percaya lah. Apa benda yang kita telah buat, apa benda yang dia tak suka, ancaman kepada kita kan. Dia kata siap, dia kata kat saya, aku nak bunuh kau. Macam tu lah, itulah perkara. Tapi kita memang kita takut kepada Allah SWT. Bantuan kawan-kawan kita yang pandai merawatnya jugalah. Kena merawat jugalah. Ya, betul ya. Itu antara cabaran-cabaran ya. Proses. Contohnya kalau mandi sungai pun, saya pesan ke budak-budak, jangan pergi tempat yang jauh-jauh. Sebab sekarang sungai tu pun kawasan dia juga. Dia tak suka kita mandi kat sungai yang kawasan dia. Sekarang kena gangguan, ada yang mengikut dekat sungai. Selalunya budak-budak mandi sungai kan. Selalu juga lah. Tak sangka juga. Itu antara cabaran-cabaran. Proses nak membuang bisa-bisa dia orang tu yang dia leceh tu. Di sini Doktor ada soalan ni daripada salah seorang daripada penonton kita. Dia menyatakan bahawa ada tak terjumpa sesuatu selain daripada yang bahan-bahan yang berkaitan lah, maksudnya dalam tempoh ekskavasi tu, selain daripada artifak seperti serpihan-serpihan tembika, rangka, ada tak selain daripada tu yang dijumpai semasa proses ekskavasi? Selain daripada tu apa benda maksud? Selalunya bila menyebut artifak, pastinya serpihan tembika ataupun peralatan-peralatan yang dibuat daripada batu. Selalunya ekskavasi kita jaranglah kita jumpa benda-benda pelik. Sebabnya Tuhan tak bagi. Tak adalah jumpa harta karun. Tuhan tak bagi. Tak ada jumpa peti harta karun ke, jumpa emas ke, jumpa permata ke, tak ada. Dia tak bagi kat kita. Selalunya kita jumpa yang ada kaitan dengan kebudayaan masyarakat tersebut lah. Kalau dalam konteks Hulu Kelantan ni, dia tak ada lagi kesan yang penting juga yang kita jumpa kat Hulu Kelantan ni adalah peralatan daripada besi. Yang awal-awal yang digunakan oleh masyarakat prasejarah ataupun pos prasejarah di Hulu Kelantan. Itu dalam tempoh 10,000 tahun masyarakat? Bukan, dia selepas. Dia baru lagi lah, mungkin dalam 500 Masihi macam tu. Maknanya dari segi kesinambungan tu, daripada kebudayaan masyarakat prasejarah tu, daripada zaman batu kepada zaman logam. So sebelum ni dekat Kelantan kita tak ada bukti tu. Tapi bila saya buat ekskavasi yang besar dekat Hulu Kelantan, di Lembah Nenggiri ni, kita dah dapat bukti adanya alat-alat besi yang digunakan oleh masyarakat akhir prasejarah tu di Hulu Kelantan. Cuma datingnya dalam dia dalam lingkungan 500 Masihi hingga 1000 Masihi. Jadi dia dah dah macam keluar daripada zaman prasejarah tu lah. Ini dalam tempoh 10,000 ke 20,000 tu, dari segi identifikasi masyarakat tu, tak seperti mana yang ada pada hari ni. Macam kita tahu tu masyarakat orang asli, ataupun tu bangsa Melayu, ataupun ni suku Negrito, ataupun kalau masyarakat Hovinian ataupun prasejarah tu, kita kaitkan dengan masyarakat orang asli Semang lah. Suku Semang. Suku Semang. Kalau yang Neolitik tu selalu kita kaitkan dengan Proto Malay lah, Austronesian. Masyarakat Austronesian yang dah maju dari segi pertanian, belayar, peternakan, mereka masuk ke dalam pedalaman tu untuk menjalankan aktiviti perdagangan sebenarnya. Mereka bergaul dengan masyarakat pedalaman untuk mendapatkan komoditi-komoditi penting yang ada dekat dalam hutan tu untuk diniagakan di kawasan pesisir. Itu yang kita dapat daripada data di Gocha lah. Masyarakat Neolitik tu dia berkait dengan Austronesian yang sebelum tu selalunya
Australomelanosoid lah. Kita panggil Australomelanosoid. Okey, Dia berkaitan dengan suku orang asli tu orang Semang lah, Negroto tu. Okey, Yang maknanya asal, yang paling memang awal kita yang ada kat sini. okey, maknanya memang ada identiti. Yes. Dia berbeza dari masyarakat. segi genetik dia. Ha. Genetik dia kita kena pasti berdasarkan genetik tu lah. Ketinggian. Yang rangka apa tu? Yang rangka extended tadi tu, melurus tadi tu, kita buat kajian DNA, dan juga rangka yang melengkung tu, dia dua apa ni, kita bukan bangsa lah, dua etnik yang berbeza lah. Okey. Setakat ni ada yang kita tunggu kalau ada soalan yang Ada soalan Okey. daripada student, daripada pelajar-pelajar saya ke. Okey lah. Dah berapa dah? Jadi nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung program bicara kita pada petang ini. Ya, mudah-mudahan sesi perkongsian kita ini mendapat sesuatu yang bermanfaat kepada mereka yang berada di luar daripada bidang arkeologi, untuk kita mengetahui apakah tugas-tugas yang terlibat dalam masa proses ekskavasi itu dijalankan. Dan memang pengisian ini agak menarik, dan terutama kepada mereka yang berada di luar daripada bidang arkeologi itu sendiri. Setidaknya maklumat yang kita terima pada petang ini adalah sesuatu yang menarik, dan sememangnya memberikan sedikit sebanyak memberikan kita sedikit maklumat dan juga pengetahuan tentang apa yang berlaku dalam masa proses ekskavasi itu berjalan. Jadi bagi pihak Jawatankuasa Bicara Alam Melayu FB Live Patma mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Zul di atas kesudian untuk berkongsi maklumat, berkongsi ilmu bersama-sama dengan para pelayar Facebook. Dan untuk pelayar-pelayar Facebook yang menonton, bolehlah, tadi kita telah paparkan kod QR untuk keperluan kehadiran mengikuti program ini. Okey. Selepas daripada ini akan dipaparkan kod QR tersebut. Dan kita akan berjumpa sekali lagi untuk sesi Bicara Alam Melayu at FB Live Patma untuk sesi siri yang ke-18 dengan topik yang berbeza dan topik yang menarik untuk tatapan minda kita, yang mana inilah masanya bagi pihak perpustakaan untuk melakukan sesuatu pembaharuan, tidak lagi berperanan ataupun bersifat ortodoks, kekal di kaedah yang lama, hanya menunggu orang datang ke perpustakaan. Sebaliknya kita berperanan untuk menjadi perantara untuk berkongsi ilmu dan maklumat dengan mereka yang cintakan ilmu pengetahuan. Baiklah, itu sahaja daripada kami di Bicara Ilmu, di Bicara Alam Melayu at FB Live Patma, dan kita akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian sahaja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.